Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Apakah artinya sebuah persaraan apabila seorang legenda meninggalkan trik yang pernah menjulang nama negara? Siapakah yang akan menyambung legasi selepas pemergian seorang juara Paralimpik? Mampukah sukan para Malaysia terus melahirkan ikon seperti ini? Dan sejauh mana impak kehilangan seorang atlet berstatus legenda kepada masa depan olahraga para negara? Menurut laporan berita harian, legenda olahraga para negara Rizwan Puzi mengumumkan persaraan selepas lebih sedekat mencipta kecemerlangan di pentas antarabangsa, sekaligus menutup satu era penting dalam sejarah olahraga para Malaysia. Rizwan Puzi atau lebih dikenali sebagai Dick Wan bukan sekadar seorang pelari pecut biasa. Beliau merupakan simbol ketabahan, keazaman dan inspirasi kepada ramai atlet para di Malaysia. Kejayaan terbesarnya hadir ketika Sukan Paralimpik Rio 2016 apabila beliau menghadiahkan pingat emas dalam acara 100 meter T36, sekaligus mencipta sejarah sebagai atlet olahraga para Malaysia pertama yang memenangi emas dalam acara tersebut. Kejayaan itu bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, tetapi turut membuka mata masyarakat bahawa atlet kelainan upaya juga mampu mencapai tahap prestasi dunia jika diberikan peluang dan sokongan yang betul. Ia juga menjadi titik perubahan kepada persepsi masyarakat terhadap sukan para yang semakin mendapat perhatian. Perjalanan hidup Rizwan juga penuh cabaran. Dilahirkan dengan cerebral palsy, beliau berdepan kekangan fizikal sejak kecil. Namun, kekurangan itu tidak pernah menjadi alasan untuk beliau menyerah kalah. Sebaliknya, ia menjadi motivasi untuk beliau membuktikan bahawa keterbatasan fizikal bukan penghalang kepada kejayaan. Karier antarabangsa beliau bermula dengan Sukan Para ASEAN 2011 sebelum namanya semakin dikenali dalam kalangan atlet elit dunia. Kemuncaknya ialah apabila beliau memenangi emas di Kejohanan Olahraga Para Dunia 2015 yang mengukuhkan statusnya sebagai antara pelari terbaik dunia dalam kategori T36. Satu lagi detik bersejarah dalam kariernya berlaku pada Sukan Para Asia 2018 apabila beliau bukan sahaja memenangi pingat emas, malah turut mencipta rekod dunia dalam acara 100 meter T36. Pencapaian ini menjadikan beliau antara atlet para Malaysia paling berjaya sepanjang zaman. Sepanjang perjalanan kariernya, Rizwan bukan sahaja menyumbang pingat, tetapi turut membawa nilai inspirasi. Ramai atlet muda melihat beliau sebagai contoh bahawa kejayaan memerlukan disiplin tinggi, mental yang kuat dan semangat juang yang luar biasa. Persaraannya pada usia 38 tahun dilihat sebagai penamat kepada satu perjalanan yang sangat gemilang. Namun dalam dunia sukan, setiap persaraan juga membuka ruang kepada generasi baharu untuk tampil mengambil alih peranan sebagai pencabar masa depan. Dari sudut pembangunan sukan, legasi Rizwan dijangka terus menjadi rujukan kepada program pembangunan atlet para negara. Kejayaannya membuktikan bahawa Malaysia mempunyai potensi besar dalam sukan para jika pembangunan dilakukan secara sistematik dan konsisten. Secara neutral, persaraan ini juga boleh dilihat sebagai peringatan kepada badan sukan bahawa pelan pelapis perlu sentiasa disediakan. Kehilangan ikon seperti Rizwan tanpa pengganti setara boleh memberi kesan kepada prestasi negara dalam jangka panjang jika tidak diurus dengan baik. Namun dari sudut positif, kisah perjalanan beliau sudah menjadi sumber motivasi yang tidak ternilai. Legasi sebenar beliau bukan hanya pingat emas, tetapi inspirasi yang ditinggalkan kepada generasi seterusnya. Persaraan Rizwan Puzi mungkin menutup satu bab penting dalam sejarah olahraga para Malaysia, tetapi kisah perjuangannya akan terus hidup sebagai bukti bahawa semangat manusia mampu mengatasi segala batasan. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.